kadang-kadang sparring ni lagi brutal daripada actual fight. Yelah, masing-masing ego, masing-masing tak nak kalah, semua nak tunjuk skill. And then, masa sparring, mana ada game plan, belasah ikut sedap je. Masa betul-betul fight, ada game plan. Jadi, lebih teratur, lebih terancang. Kadang-kadang tu pula, partner ni, dia main belasah je, dia main hard. Dia hard, kita pun hard jugalah. Itu yang jadi berterabur tu. Lepas tu pula, dia tak ada judge. Jadi, tak ada menang, tak ada kalah. So, semua belasah je lah. Just bang je lah. Masa dekat fight, tak boleh nak main gila. Kena hati-hati. Kalau tak, nanti buruk pada dia. Tapi masa sparring, masa ni lah kita nak buat crazy move. Yang terbang-terbang, pusing-pusing semua. Masa sparring lah. Korang pernah tak sparring, tapi macam fight betul? Cuba korang share pengalaman korang dekat ruangan komen ni.